Kalau video ni dapat sambutan komen banyak macam dulu, share banyak macam dulu, maybe aku akan sambung balik buat macam dulu. Lama kita tak jumpa. Aku rasa dalam sebulan dua juga aku tak buat apa-apa konten, aku diam. Tapi sebelum tu aku nak tanya korang dululah, korang semua okey tak? Mana trade korang sepanjang aku tak ada ni, sepanjang aku diam, sepanjang aku tak post konten? Dah profit belum? Ataupun korang rindu konten-konten aku? Aku dapat banyak gila DM, Z mana konten Malaysia? Kita orang dah rindu. Kita orang nak tengok konten-konten macam dulu. Selepas banyak sangat DM apa semua, kalau ingat balik kan dulu first video aku kacip lagi aku nak bercakap good old days lah. Lepas tu aku start charity, aku tolong semua student. Aku jadi Robin Hood UiTM lah. Aku gunakan duit aku sendiri untuk aku tolong student-student yang sama susah macam aku. So aku faham lah. Lepas tu konten-konten macam tu dapat sambutan tinggi. Semua student suka. Macam aku pun sekarang, aku tengah busy settlekan assignment. Memang masa yang aku akan busy kau-kaunya. Jadi so disebabkan banyak demand sekarang, banyak yang suruh aku continue. Kalau video ni dapat sambutan komen banyak macam dulu, share banyak macam dulu, ramai-ramai repost kan, maybe aku akan sambung balik buat macam dulu. Tahun ni 2026 aku akan plan macam-macam untuk kita. Aku nak video ni blow up dulu macam dulu. Korang nak macam dulu kan? So korang pun kena buat benda sama. Aku nak korang komen apa planning korang tahun ni, apa idea konten yang korang nak tengok aku buat tahun ni, dekat siapa aku nak tolong, apa aku nak tolong. Korang nak tengok education lagi ke apa? Proof kat aku yang korang betul-betul nak. Korang tahu apa korang kena buat. Aku dah standby ni, aku dah siap planning 2026 untuk kita.